Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sehat? Terima kasih kena klik kecil-kecil. Jangan lupa like, comment, subscribe. Masa pas sudah pergi ke Johor, saya ada share di satu video shot. Ya, pas sudah ke pergi Johor. Okey. Dan masa di sampai sana pun, saya pun ada tengok live diorang sama rakan-rakan duta Jekyll, termasuk abang Lam Pepet. Okey. Isu dia sebenarnya saya tengok live tu sekejap je. Bila masa dia cakap benda-benda yang tak seperti itu, saya tak tahu. So, bila saya buka IG semalam, buka TikTok, buka thread semalam, ada kisaan untuk Lam Pepet meminta maaf dan jadi kecam. Apa masalah ni? Kenapa dia kecam ni? Saya tengok lagi, macam ini sesuatu yang dia cakap yang macam sesuatu yang tak patut dengan Fazura. So, saya carilah dan saya jumpa. Abalan kat Johor ke? Ya. Johor kan banyak abalan. Ya. Betul je ni, abang tengah fan kan? Tengoklah Semara cakap love you fast. Tak baik ya, pakai kopi. Oh, kadang-kadang. Dia pakai kopi. Ha? Okey, kami ada dekat Jekyll JB. Menjunjung kasih Tengku. Fast cakap menjunjung kasih Tengku. Ha? Menjunjung kasih Tengku. Junjung kasih Tengku. Apa? Bila nak kahwin Pas? Baru lagi penat lah 7 tahun tu. Boba. Apa tunggulah sah bagi dia kering dulu. Boba tu. Sihat. Boba tu dah. Tahu tak? Ni. 2 tahun. Baru dah ton. Bagi masuk 3 ton. Bagi dia ketat sikit. Baru buat kata-kata sihat. Alhamdulillah. Dengar. Dia macam rasa lawak lah. Tapi secara personal, secara peribadi, tak kira lah saya ni peminat Fazura ke, peminat senario ke, peminat artis lain ke, ataupun tak peminat sesiapa pun. Cuma apa yang dia cakap, Abalam dia cakap tu memang sesuatu yang kita rasa macam tak patut. Dia cakap pula time live macam tu. So, kalau gesaan dia untuk meminta maaf itu sama ada peminat Fazura ataupun peminat senario sendiri yang minta Lam Pepet untuk memohon maaf, dan dia terus membuat permohonan maaf secara terbuka dengan secepatnya. Ini dia. Rahim untuk Fazura. Abang minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dalam tak sedap duk melawak pada benda yang menyentuh hati perasaan Fazura. Kepada semua fan-fan Fazura, fan-fan senario, langsung abang tak ada niat apa pun. Demi nama Allah, abang ni manusia besar. Sekali lagi saya minta maaf. Saya terlepas cakap dan suasana masa tu saya pun tak sedap. Minta maaf. Maafkan saya. Okay, so bila dah dia minta permohonan maaf dan seperti biasa Fazura pun jawab macam ni. Okey je. Serius? Pasal apa? Pasal tak langsung ni adalah hati. Apalah, sama-sama kita belajar dan kita selesai. Lepas tu nak kenal pula pula. Yang penting kita kerjasama, kita suasana bersih, harmoni, satu lain yang baik, mudah-mudahan Okey Abalan. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Janji. Ikhlas dari hati. Okey? Tapi kan Muat dia. Lam Pepet dah minta maaf, Fazura dah memaafkan. Semua settle. Tapi yang tak settle tu adalah bila haters bermunculan. Di situlah dia masuk petik si pulang. Hey! Isu ni kalau dengar pula kau. Dia masuk konon-konon artis pujaan dia tu adalah yang terbaik. Isu ni mungkin tak melara sampai cacian, makian, membanding-bandingkan ini, membanding-bandingkan itu lagi. Kenapa? Sebab kata dulu masa si Fulan jadi duta, tak ada pun lawa-lawa macam ni. Sebab apa? Dia mahal. Kau? Bila kau dah cakap macam tu, takkanlah peminat Faz nak diam je? Memang taklah. Saya secara jujur pun, pengajar budak ni. Walaupun mungkin nama tu nama, tahulah nama apa, gambar pun tak apa-apa. Tapi komen dia tu betul-betul mengundang berbagai kecaman. Macam-macam. Sampai situ sekian. So isu tu jadi panas. Tak pasal-pasal dimaki balik. Okey, daripada peminat si Fulan masuk sebut artis yang dia minat. Peminat Fazura apa lagi? Balaslah macam ni, macam tu. Kau punya macam ni. Dia dapat bekas Fazura lah, dia dapat ini, dapat macam-macam. Orang salah ke siapa? Sekian-sekian tak kalah menggelitik dengan duda lah, apalah, inilah itu, inilah, sang. Dapat bekas Fazura, sang lah, macam-macam.
Itu yang jadi panas sebenarnya. Kalau permohonan maaf Fasula, Lampu MP dengan Fasula, saya dah. Satu dah terus minta maaf, satu pun terus memaafkan, settle. Tapi bila peminat oh jadi panjang. Kalau tengok di trade sekarang ni, oh itu je sekarang. So peminat Fasula santai-santai, dan peminat artis lain pun jangan menyibuk. Jangan menyibuk sangat. Dah settle benda tu, tak payah masuk line lah. Artisku dulu macam ni, elok je. Mentak lah. Kan? Okay, so itu saja guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, bye.